Kalau kamu tanya saya kan, DAP ni resis tak? Bagi saya DAP ni bukan resis. Sebab apa? Sebab DAP ni mereka tipu semua kaum, bukan tipu satu kaum saja. Kan? Jadi video ini saya nak kupas lah penipuan-penipuan yang pernah disampaikan oleh mereka ini. Saya akan mulakan dengan penghapusan GST inilah. Kan dulu mereka janji nak hapuskan GST ini, katanya zalim kepada rakyat. Tapi selepas mereka hapuskan GST ini, baru mereka sedar bahawa SST ini sebenarnya tidak cukup untuk menampung hasil negara kita. Sampai orang yang dulu paling kuat membantah GST ini pun tapi ke depan dia cadangkan supaya kembalikan semula GST ini. Malah World Bank dan juga IMF pun cadangkan supaya kembalikan semula GST ini. Dan ikut fakta terkini pun sudah ada 176 negara yang melaksanakan GST ini. Jadi Malaysia sememangnya dah ketinggalan berbanding 176 negara yang lain. Dan penipuan yang seterusnya adalah mereka berjanji untuk menaikkan loyalty petroleum ini kepada Sabah dan Sarawak serta negeri-negeri pengeluar petroleum yang lain dan kepada 20%. Tapi selepas 3 tahun mereka jadi kerajaan, Sabah, Sarawak, Kelantan dan juga Terengganu masih menerima 5% loyalty petroleum, bukannya 20% seperti yang dijanjikan oleh PH. Jadi ini merupakan satu pengkhianatan janji secara terang-terangan. Kemudian mereka pun pernah janji nak hapuskan tol ini. Dan seperti mana yang kita tahulah, masa tahun 2022, Lim Guan Yin janji kata tol di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan akan dihapuskan kalau mereka diberi mandat jadi kerajaan. Tapi selepas mereka jadi kerajaan, mereka pula yang lanjutkan konsesi plus ini sehingga tahun 2068. Ini juga bermakna rakyat masih perlu menanggung bayaran tol untuk tempoh yang sangat panjang. Kemudian mereka juga berjanji nak pisahkan jawatan Perdana Menteri daripada Menteri Kewangan ini. Tapi selepas jadi kerajaan, Anwar pula yang lantik diri sendiri jadi Menteri Kewangan. Mereka juga berjanji nak letakkan SPRA di bawah bidang kuasa Parlimen, bukan letak di bawah JPM. Tapi selepas mereka jadi kerajaan, mereka lanjut kontrak azam baki sebanyak 3 kali tanpa melalui jawatan kuasa Parlimen. Begitu juga janji bahawa pelantikan hakim-hakim akan dibuat berdasarkan kelayakan dan pengalaman tanpa dipengaruhi kepentingan politik. Mereka kata kuasa Perdana Menteri dalam pelantikan hakim juga sepatutnya dielakkan supaya tidak berlaku salah guna kuasa untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi selepas mereka jadi kerajaan, Perdana Menteri masih memainkan peranan dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam pelantikan hakim. Mereka juga berjanji bahawa keanggotaan Suruhanjaya pelantikan kehakiman ini akan diputuskan oleh jawatan kuasa terpilih Parlimen. Tapi selepas mereka jadi kerajaan, PM Anwar pula yang masih ada kuasa untuk lantik Ahmad Teliluddin ini jadi ahli JAC. Seterusnya mereka juga berjanji bahawa pelantikan ahli lembaga pengarah GLC nasional dan negeri akan terdiri daripada golongan profesional, bukan berdasarkan kaitan politik mereka. Tapi selepas jadi kerajaan, masih terdapat banyak lantikan politik seperti pelantikan MPPKR, bekas Sepoh Hanayo dan juga veteran DAP. Begitu juga PH janji nak menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai rekod hak asasi manusia yang dihormati dunia kan. Tapi realiti ni menunjukkan sebaliknya. Seterusnya mereka juga berjanji nak masukkan undang-undang yang dianggap zalim seperti Akta Hasutan, AUKU dan Akta Mesin Cetak. Tapi selepas mereka jadi kerajaan, semua akta ini masih dikekalkan. Katanya mahu menjamin kebebasan media, tapi indeks kebebasan media kita sudah jatuh ke tangga ke-95. Begitu juga janji untuk mengakhirkan peruntukan secara sama rata tanpa mengira parti. Tapi kerajaan Madani ini jugalah yang menafikan peruntukan bagi kawasan pembangkang. Mereka juga berjanji nak menjadikan Malaysia sebuah negara yang dikenali kerana integriti bukan kerana rasuah. Tetapi mereka jugalah yang melantik Lim Guan Yin menjadi pengerusi ACA PICD walaupun mempunyai kes rasuah. Mereka juga berjanji nak beli 50% hasil cukai kepada Sabah dan Sarawak. Tapi selepas 2 kali jadi kerajaan, janji itu masih tidak ditunaikan. Begitu juga dengan janji pengiktirafan UEC, sehingga kini masih belum diiktiraf. PH sendiri pun pernah janji nak hentikan pembinaan loji tenaga nuklear serta menutup loji Lainas.
Tetapi selepas mereka jadi kerajaan, mereka pula yang melancang membina loji tenaga nuklear pertama menjelang tahun 2031. Dan mereka jugalah yang melanjutkan lesen Lynas selama 10 tahun. Dan banyak lagi janji-janji palsu seperti nak hapuskan AES, selesaikan kes Teo Beng Hock. Jadi saya nak tanyalah pada Mat Sabu, apa fungsinya untuk sokong Anwar lagi? Takkanlah nak kena tipu kali kedua. Why so serious?